Hai, Assalamualaikum. Baru-baru ni saya buat puding strawberry lychee. Selain untuk makan-makan dekat rumah, boleh juga bawa ke sekolah, bersedekah, berkongsi rezeki dengan kawan-kawan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, peliharalah diri kamu daripada api neraka, sekalipun hanya dengan bersedekah setengah buah kurma. Ni baru keluar peti sejuk, dah tak sabar dah rasa. Tengok kejadiannya. Cantik kan? Tekstur jelly ni dia kenyal sikit. Kita masak ikut sukatan pada kotak. Dan yang lapisan puding susu tu, tekstur lembut elok je. Jemput ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Lapisan jelly strawberry sedap. Dan yang bawah ni, lapisan puding susu ni, just nice dirasa dia. Yang bawah ni tak manis sangat, so gabung dengan yang atas ni memang sangat-sangat sesuai. Nak makan dengan strawberry pula. Sedapnya makan dengan buah strawberry. Lepas tu, buah lychee yang dalam tin tu, saya masukkan dalam lapisan puding susu tu, memang sangat-sangat sedap. Kalau sahabat nak jadikan idea jualan, boleh juga ya. Jom kita tengok resepi. Saya nak mulakan dengan lapisan puding di bahagian bawah. Saya akan guna 10 gram agar-agar tali. Untuk lapisan bawah ni, saya suka guna yang jenis bertali. Sebab teksturnya lebih kenyal dan hasilnya elok je. Agar-agar tali ni saya gunting-gunting dahulu. Untuk jimat masa nak larutkan agar-agar, saya rendam dahulu dalam air panas lebih kurang dalam 20 minit. Bahan yang seterusnya ialah 1 tin susu cair. Saya suka 1 tin tu lebih kurang 390 ml. Seterusnya 400 ml air, 80 gram gula, 10 ketul gula batu saiz kecil. Inilah rahsia nak dapatkan puding cantik dan berkilat dan juga tak berair. Seterusnya 1 tin lychee. Saya asingkan air dan juga buahnya. Dan saya sukat air lychee 400 ml. Saya masak sekali dengan lapisan puding nanti. Buah strawberry ni saya akan letakkan bersama dengan jelly nanti. Jom kita buat lapisan puding susu. Agar-agar tali yang direndam dalam air panas tadi saya dah tos dahulu. Kemudian masukkan ke dalam periuk. Masukkan 400 ml air lychee. Kemudian masukkan 400 ml air biasa. Kita kacau-kacau dan masak agar-agar ni sampai larut. Bila agar-agar dah larut, saya masukkan gula. Tahap kemanisan bergantung kepada cita rasa masing-masing ya. Sekarang saya masukkan gula batu. Kacau-kacau dahulu sehingga gula dan gula batu larut. Sekarang saya masukkan susu cair. Kacau-kacau dan kita masak sehingga mendidih. Bila dah mendidih, dah boleh tutup api dan biarkan ianya suam sekejap. Lepas puding suam, saya tapis dahulu. Dan sekarang saya masukkan buah lychee ke dalam bekas puding. Sekarang saya tuangkan adunan puding ke dalam bekas puding. Bekas ni kod dia FC200. Dan kalau ikut sukatan yang saya buat ni dapat 12 puding. Buih-buih yang ke atas tu, kita buang dahulu. Biarkan sejuk sekejap di bawah kipas. Kemudian dah boleh masukkan ke dalam peti sejuk. Sekarang saya potong buah strawberry. Nak potong macam mana ikut kreativiti masing-masing.
Selepas puding set, saya keluarkan daripada peti sejuk. Kemudian saya cucuk-cucukkan dengan garfu supaya lapisan yang kedua nanti melekat elok. Sekarang dah boleh susun buah strawberry. Sekarang saya nak masak lapisan jeli. Okey, caranya ikut yang ada di belakang kotak. Mula-mula panaskan 400 ml air. Okey, dah panas sikit. Seterusnya masukkan serbuk jeli dan juga serbuk asid buah. Kemudian kita kacau-kacau dan masak sampai mendidih. Bila dah mendidih, boleh tutup api, tapi boleh terus kacau sampailah larutan ni tak berbuih. Kemudian dah boleh tuang ke atas puding. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba buat puding strawberry lychee ni. Dahlah sedap, lepas tu senang je nak buat. Kepada sahabat yang nak buat jamuan ataupun nak buat jualan, saya halalkan resepi ni. Cuba tahu sahabat semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya ya. Terima kasih.